Next, lukis ni boleh. Udah paket lengkap. Dia hantar gambar mak kan. So kita lukis AI mak kan. Let's go. So macam biasa, kita pilih warna dulu. Ambil warna ni. Let's go. So ni gambar yang dia hantar. Okay, saya lukis, saya tunjuk kat korang lah. Untuk kali ni saya tunjuk. Kat sini. First kali kita lukis pad dia. Guys, sekejap saya nak tukar mak. So siap lah saya lukis makan. Sila komen. Siapa patut saya lukis next? So guys, dah ramai saya lukis sebelum ni. So sila komen. Siapa patut saya lukis next? Bye.